Kebenaran tak pernah duduk dalam gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah dia hasil tangkapan semalam Mas Papa Zola. Ya, Alhamdulillah, seperti yang dah diketahui semalam aku Rasa Semanja telah mendapat satu jemputan untuk ke malam gala premier untuk filem Papa Zola The Movie. Terima kasih kepada pihak Monster, Encik Nizam dan juga Ikin yang sudi menjemput Rasa Semanja untuk ke sana lah untuk malam semalam. Oh, meriah, memang meriah, betul-betul meriah. Dia punya sambutan malam gala tu dengan tarian-tarian yang sangat bertenaga. Okey, ini kita bukan nak cerita pasal semalam lah. Hari ni aku nak buat review untuk filem ini, filem Papa Zola The Movie. Come on. Sinopsis cerita Papa Zola ni simple kan. Dia cerita pasal anak dia yang diculik semasa diorang tengah camping. Papa Zola, Mama Zila, Pipi dan juga seorang lagi watak, bagi aku comic relief lah, Otoy, kalau silap aku Otoy nama dia, dan juga Yonbi bercamping. Sebab apa diorang bercamping dan kenapa Yonbi ada dan Otoy ada, itu korang kena tengok lah. Tapi cerita dia, si Pipi diculik ketika sedang camping dekat Hulu Langat Hulu Langat tak silap aku. Ketika itulah Papa Zola dan juga Yonbi telah buat perancangan untuk menyelamatkan Pipi. Jadi seterusnya apa yang terjadi apa semua korang kena tengok dalam filem. Itu sedikit sinopsis yang aku tengok semalam lah. Okay, semalam masa aku keluar, aku telah dipanggil untuk interview lah, sesi interview. Soalan dia berbunyi lebih kurang, apakah apa yang anda lihat, apa yang aku lihat lah, adalah apa yang aku jangkakan ataupun sebenarnya di luar jangkaan aku. Okey, sebenarnya macam ni lah. Bagi aku, sebab aku mengikut filem-filem Monster, produk-produk Monster, series aku tak ikut lah, tapi kalau filem memang aku ikut. Jadi aku memang dah letak satu benchmark yang tinggi. Maksudnya benchmark tinggi dari segi macam dari segi kejutan, dari segi plot twist ke apa, memang aku dah expect benda tu akan ada. Jadi benda tu bila ditanya aku memang akan jawab, aku dah jangka pun. Sebab kita tahu lah Monster kan, Monster biasanya akan keluar daripada kepompong, akan keluar daripada kotak, out of the box. Itu dia Monster. Jadi itulah jawapan aku, jawapan yang lebih detail lah untuk soalan semalam. Ya. Okey, berkenaan filem. Filem ni bagi aku agak suka, tertarik sebab dia banyak emosi walaupun lebih kepada komedi, tapi sebenarnya ada syarat juga dengan emosi. Pertamanya, kisah kekeluargaan di mana kita boleh nampak betapa struggle-nya Papa Zola sebagai seorang ayah untuk menjaga anak, membesarkan anak dan memberi apa yang anak dia nak, dan juga apa yang Mama Zila nak kan, untuk membahagiakan keluarga. Kita nampak betapa struggle-nya Papa Zola kat situ kan. Bukan satu kerja, dia buat lebih kurang dalam tiga kerja lah. Food delivery, rider, jual majalah dan juga bawa bas budak sekolah. Semata-mata untuk dia mencari nafkah untuk keluarga. Dia tak nak anak dia Pipi ni terasa tak macam anak orang lain yang mampu pergi ke mana-mana, bercuti ke mana-mana. Dia nak anak dia pun sama level, sama yang dapat macam mana anak-anak orang lain. Jadi kat situ kita nampak betapa struggle-nya Papa Zola, tapi dia cuba yang terbaik untuk keluarga dia. Itu yang pertama. Yang kedua, aku suka pasal filem ni mengangkat kerjaya food delivery, rider food delivery, di mana tak banyak, rasa tak ramai sutradara yang nak mengangkat kisah rider ni. Tapi hormatlah dekat Monster sebab sudi mengangkat kerjaya yang rasanya ramai yang anggap kerjaya-kerjaya rider ni macam
low lah, rendah kan. Mengetengahkan POV daripada seorang rider food delivery, macam mana susahnya mencari rezeki dengan menghantar bekalan makanan, dengan menghantar makanan kepada customer kan. Okey, itu adalah dua benda yang aku rasa menyentuh hati aku sebagai penonton, menyentuh emosi aku sebagai penonton. Mula-mula aku tengok, aku macam tak berapa faham tau. Aku ni terfikir apa tau, aku ni tertinggal siri Boboiboy banyak sangat ke kan. Sebab masa pembinaan storyline dia tu, aku lost. Aku terfikir sebenarnya Papa Zola ni ada multi universe ke, ataupun yang itu dia memimpi saja, mengigau. Tapi yang aku pelik tu, kenapa mimpi dia berlarutan. Jadi aku terfikir, adakah Papa Zola ni ada multi universe kan? Sebab dua watak yang berbeza. Jadi akhirnya bila dah lama aku ngikut alur cerita dia, oh barulah aku tahu rupa-rupanya ini yang terjadi sebenarnya. Kenapa aku ingatkan benda tu multi universe, tapi sebenarnya tak. Itu sebenarnya Papa Zola sendiri dan juga Mama Zila sendiri, orang yang sama, watak yang sama, tetapi berbeza dari segi karakter dan juga skill. Kau nak tahu kenapa? Kena tengok lah. Ini satu karya yang adil untuk Papa Zola, sebab dia dah lama kan dengan Boboiboy, daripada tahun 2011. Hanya sebagai watak tempelan, kita hanya nampak dia sebagai watak-watak tambahan, sampingan kan. Memanglah banyak dia punya penampilan, tapi bila bahagian aksi dia, yang keluar dia sikit-sikit je kan. Yang banyak pun suara dia je lah kan. Dia tak beraksi pun, dia ada pun sikit-sikit lah. Tapi untuk filem Papa Zola The Movie ni, betul-betul mengangkat Papa Zola. Papa Zola betul-betul mendunia. Ini memang satu karya yang mengangkat Papa Zola lah. Bagi aku satu hadiah dan penghargaan lah kepada Papa Zola kan. Sebab dah lama sangat dengan Boboiboy, tapi macam tu watak dia. Tapi itulah, kali ni dia dah naik level. Dan aku rasa memang Cik Nizam memang nak buat pun, sebab dia sendiri yang membuat suara untuk Papa Zola kan. Jadi dia mesti lama-lama dia boring kan, asyik macam tu watak dia. Dia pun nak kan yang extravaganza sikit kan. Betul tak Cik Nizam? Kan? Oh, yang paling best tu apa tau? Ada part Papa Zola ni, dia boleh kalahkan Boboiboy. Kau bayangkan betapa OP-nya Papa Zola dalam filem ni. Boboiboy kalah dengan dia. Boboiboy kot. Apa yang aku suka paling aku suka lah, jujur dalam filem ni, punchline dia bersepah. Punchline dia memang bersepah tak diduga dan sangat random. Punchline dia tu, aku rasa berdekah-dekah lah. Bukan aku je, aku cakap aku seorang je. Satu hall berdekah-dekah. Awal-awal dia tak berapa sangat, dia tak berapa menangkap sangat jiwa. Tapi dia start dah suku filem nak dekat tengah-tengah tu, tengok dia punya punchline bertubi-tubi dek. Okey, aku buat satu pengakuan jujur lah kepada pekerja GSC Mid Valley. Kalau korang yang membersihkan tempat duduk B03 Hall 18, aku minta maaf sebab aku telah tertumpahkan popcorn. Itu memang aku punya kerja. Minta maaf banyak kalau aku menyusahkan korang. Itu memang popcorn aku yang tertumpah dekat lantai tu, banyak kot. Tapi itulah, aku tak sengaja. Itu tak disengajakan, minta maaf. Disebabkan benda tu terlalu kelakar, filem ni terlalu kelakar, aku terlepas pegang popcorn tu. Jadi aku minta maaf banyak sebab benda terlalu kelakar. Apa yang aku buat tu tak kelakar lah, aku menyusahkan orang lain. Tapi disebabkan aku jadi macam tu, disebabkan filem ni, aku salahkan filem ni. Encik Nizam kena bertanggungjawab. Salahkan Encik Nizam.
Sekali lagi aku tekankan, Papazola The Movie, dunia simulasi game. Punchline dia sangat bersepah, random dan unsangkable. Filem ni dia vibe dia tak dark. Okay, mungkin orang-orang tua macam kita lah, macam aku, walaupun berwajah baby face, tapi aku tua dah. Mungkin ramai yang nak tengok filem ni dia macam serius, dark. Tapi dalam filem Papazola ni dia tak ada semua tu. Dia tak ada dark, dia tak serius. Dia sangat colourful, sangat ceria. Okay, sangat colourful, sangat ceria. Dia bukan macam DCU, tapi dia lebih kepada Marvel. Faham tak? Tapi dia best. Mungkin ada yang tak sependapat dengan aku lah, kan? Sebab mungkin diorang mencari karya yang sesuai untuk umur, kan? Umur diorang, kan? Umur aku lah. Tapi untuk Papazola ni, bagi aku boleh terima sebab jalan cerita the best. Dan dia diselamatkan oleh banyak punchline yang best. Macam aku cakap tadi lah, punchline dia bersepah, kan? Technical, tak payah cerita pasal technical lah, kan? Monster punya produk kot, daripada Boboiboy, Mekamato. Cuma yang aku agak kecewa sikit lah dengan technical dia. Sebab Mekamato, bila scene dia punya fighting, ada letusan, ledakan bom ke apa ke, letupan ke, aku suka tengok efek yang terjadi pada pokok-pokok. Efek bila bom meledak, angin meniup pokok-pokok tu, aku suka tengok yang tu. Hijauan pokok-pokok tu yang apabila dia tiup angin. Tapi dalam Papazola dia tak ada. Itu yang aku sedikit kecewa lah. Sebab aku suka tengok detail-detail yang macam tu. Tapi dekat Papazola tak ada, pokok-pokok tak ada. Dia cuma digantikan benda lain lah. Yelah, dia banyak dekat tengah-tengah bandar, kan, hutan batu. So dia tak ada pokok-pokok. Jadi dekat situ je lah aku kecewa sikit, kan. Tapi tak ada apa pun, masih lagi gempak dia punya tu. Cuma tak ada pokok-pokok. Aku ni suka pokok-pokok yang hijau-hijau semua, kan. Aku tak tahu kenapa. Mungkin aku ni peminat Nora Danish kot. Okey, yang menambah lagi menariknya filem ni adalah disebabkan karakter Papazola tu sendiri dan juga Mama Zilla. Sebenarnya kita tahu dia macam mana, tiba-tiba dalam ni dia jadi lain. 180 darjah berubah jadi lain. Itu yang menambahkan ramuan untuk filem ni jadi lagi best. Watak Otoy, budak kecil botak, dia watak comic relief. Sebelum ni kita tahulah Papazola yang selalu jadi comic relief, kan. Tapi dalam filem ni Otoy yang menggantikan watak Papazola sebagai watak comic relief ni. Tapi sangat function weh. Dia kelakar satu hal lah, dia membuatkan situasi tu jadi sangat kelakar. Tapi dia function gila. Dia sangat penting untuk scene-scene yang sangat penting. Watak dia tu, lagi-lagi part climax, dia sangat penting. Walaupun kita ingatkan mula-mula budak ni siapa, kan, macam tak penting langsung, kan. Tapi dia sebenarnya sangat penting Otoy ni. Dan satu lagi karakter Kacak. Dia cool, orangnya cool, kan. Sangat cool, dingin tapi membunuh. Tapi karakter macam ni yang aku agak suka, kan. Tak dapat dijangka orangnya macam mana, apa tindakan seterusnya macam mana. Kita tak dapat jangka si watak Zack ni. Zack pula, Zack tu aku. Kacak ni, dia satu watak yang bagi aku menarik, yang telah dicipta oleh Monster Cik Nizam. Satu karakter yang sangat menarik dan bagi aku karakter yang mahal lah. Mahal, nampak mahal, eksklusif dia tu. Boleh dikembangkan lagi tu. Tapi satu soalan lah, masa muda nampak macam KJ lah, tapi kenapa masa tua nampak macam Saruhan? Okay, watak Yombi pula. Watak Yombi ni bagi aku watak yang boleh tahan, menarik. Dan watak ni dia besar. Dia besar range dia. Korang nak tahu kenapa besar tak range dia, korang kena tengok dia punya pengembangan watak dia ni besar.
unexpected dan unsangkable. Antara lain dalam filem ni aku suka dia selit jugalah kisah klasik kan, kisah-kisah rakyat klasik dulu ada diselit dalam ni, dan dia menambahkan lagi punchline dalam tu, membuatkan lagi lah. Punchline bersipah weh. Jadi aku rasa tak banyak lah aku nak ulas kekurangan filem ni. Sebab kita dah tahu produk dan Monster ni bukan taraf-taraf cikai tau. Kita dah tengok Boy, kita dah tengok Boy 1, kita dah tengok Boy 2, kita dah tengok Mekang Atu. Tengok hasil dia macam mana. Jadi mungkin ada kurang-kurang sikit lah, cuma macam ada segi-segi sikit-sikit lah, macam dia punya pan kamera tu terlalu cepat, terlalu macam nak cepat sangat kan. Dia tak ada momen untuk macam ambil masa sikit, ambil momen. Itu je lah, sikit lah. Dia tak mengganggu pun, dia tak merosakkan pun, cuma sikit je lah. Dan aku rasa tak di show kot kan, tak di show kot kan. Siapa yang kena tengok cerita ni? First, orang tua. Kenapa aku cakap orang tua? Orang yang hidup zaman 80-an, 90-an, 70-an. Kenapa? Sebab dia mengembalikan nostalgia lama kita. Contoh macam bas mini. Kita berapa banyak kenangan dengan bas mini dulu. Pergi KL naik bas mini. Driver pasang lagu apa, rock kapak, bawa macam gila punya laju, selit sana selit sini. Semua ada pengalaman tu. Aku pun ada kan, korang pun ada. Budak-budak 80s, 90s, 70s, bas mini merah jambu, pendek, lebar. Dan kemudian nostalgia game kan. Contoh kita dulu suka main game yang apa, Nintendo kan, yang jenis yang pacak pack kan. Ada dia punya mesin tu, kita slot je pump kan, pilih main 1 player 2 player kan. Contoh Rainbow pula Contra, Mario Bros. So benda-benda tu ada dalam ni, dia punya vibe tu ada kan. Sebab tu aku cakap dia colourful, dia sangat colourful dan menarik. Jadi orang-orang tua kan kena tengok cerita ni, mengembalikan nostalgia lama kita weh. Siapa yang tak nak kita mengimbau balik kenangan-kenangan dulu kan. Siapa lagi? Nombor 2, bapak-bapak dan mak-mak. Sebab apa? Kisah ni kisah kekeluargaan. Filem ni dia mengangkat kisah kekeluargaan di mana kasih sayang antara suami isteri, kasih sayang antara suami isteri, kasih sayang antara bapa, mak dan dengan anak kan. Yalah Papa Zola, Mama Zila dengan Pipi kan keluarga tu. Jadi dia orang mengangkat kisah satu keluarga ni di mana dengan kasih sayang membuatkan mereka harus berkorban untuk menyelamatkan satu sama lain. Ya betul lah tu. Terutama si ayah sanggup korbankan diri untuk menyelamatkan anak dan isteri. Jadi kat situ bapak-bapak, mak-mak silalah pergi tengok. Bawa anak. Anak tak boleh pergi kalau tak ada bimbingan mak bapak dan mak bapak dan mak-mak. Anak tak boleh pergi, tak boleh masuk. Jadi korang kena ada bawa anak kan. Okey, bagi tahu, tunjuk kat dia orang, ini dia pengajaran yang boleh diambil, ini dia pelajaran yang boleh diambil kan. Tengok betapa susahnya nak menjaga anak, nak membesarkan anak. Itu ajar kat anak-anak, pengajaran yang ada dalam filem ni. Nombor 3 dah tentulah budak-budak kan, budak-budak. Memang animasi, kalau kita dulu panggil kartun lah kan, memang dicipta untuk budak-budak. So mak bapak bawa je budak-budak tengok, layan best. Anak-anak terhibur, mak bapak pun terhibur. Ini dicipta bukan untuk khas untuk kanak-kanak je tau, ini untuk mak bapak sekali. Dia 2 dengan 3 point. Nombor 2, 3 ni lebih kurang lah, sangkut paut lah. So, nombor 3 siapa? Nombor 3, rider food delivery. Aku sebagai salah seorang rider food delivery ingin menyeru kepada rider-rider seluruh Malaysia, rider food delivery seluruh Malaysia, pergilah ke Pawagam 11 Disember 2025 ni untuk tengok Papa Zola the movie. Papa Zola penat-penat mengangkat kerjaya kita ni tau.
masuk dalam filem dia, tahu. Kejayaan kita telah diangkat levelnya. Jadi kita kena support balik lah Papa Zola, kan? Papa Zola menggambarkan betapa susahnya kita mencari wang, mencari duit berbilion-bilion. Kita kena support balik lah Papa Zola, kan? Nombor 5, penggemar filem-filem ataupun karya-karya yang kelakar, komedi. Ini orang-orang yang minat benda-benda kelakar, komedi, korang kena tengok, kena pergi tengok. Macam aku cakap tadi, punchline filem ni bersepah-sepah, berterabur sana sini, tak terduga, random dan unsangkable. Korang akan bergelak sedekah-dekahnya dalam dalam panggung. Ini aku jamin lah, sebab aku ni orang yang sukakan benda-benda macam tu, komedi. Dan aku mudah tibu. Orang-orang yang mudah tibu ni lah kena pergi tengok. Really stres lah, korang dah kerja seharian, dah penat, carilah benda-benda yang boleh meriliskan otak korang. Penat korang tu, inilah dia masanya, inilah dia karyanya. Filem apa? Papa Zola The Movie. Korang memang akan puas hati layan filem Papa Zola ni. Jadi itu sajalah aku punya review setakat ni. Aku rasa kekurangan filem ni terlalu sedikit untuk kita gembar-gemburkan dia menjadi besar. Tak ada, terlalu sedikit. Sebab keseronokan menontonnya tu telah menutup segala kelemahan. Aku enjoy tengok filem ni. Sebagai orang tua yang baby face, aku enjoy tengok animasi daripada Monster ni. Aku enjoy sangat tengok Papa Zola The Movie ni. Okey, sekian saja review pada hari ni. Kepada korang, pergilah tengok Papa Zola The Movie. Dunia simulasi game, game on. Pergilah tengok. Mana-mana yang rasa stres, putus cinta ke kan, cinggir lari ke, pergilah tengok. Mengubat korang punya kelukaan di hati. Pergilah tengok, pergi. Kebenaran tak pernah menipu.